Si awal yang ditunjukkan oleh pemain kedua-dua pasukan agak berhati-hati pada permulaannya, tetapi kita saksikan ini peluang yang ada untuk pasukan Perak terlebih dahulu. Syarul Saad memenangi sepakan percuma dan kemudian hampir menyudahkan free kick yang dilakukan. Ya, dua free kick yang diperolehi oleh pasukan Perak daripada sudut yang hampir sama, tetapi kita rujuk kepada situasi yang pertama tadi di mana Syarul Saad mempunyai peluang yang jelas, free header, tak ada siapa yang mengganggu dia, tapi juga kita perlu faham daripada sudut yang sangat jauh mudah untuk penjaga gol untuk membuat agakan. Kita saksikan percubaan Traore pula yang berjaya melakukan satu sepakan ke arah pintu gol, namun berjaya dikeluarkan oleh pemain pasukan atau berjaya ditumbuk keluar oleh pemain penjaga gol pasukan Perak, Hafizul. Dan satu lagi percubaan ini dia sepakan percuma sekali lagi. Nazrul Naim yang melakukan sepakan percuma itu nyaris peluang kepada Ilyas. Ya, Nazrul mempunyai skill ataupun punya teknik untuk membuat sepakan yang sangat baik, antara yang sangat baik kepada rakan-rakan pasukan, dan cuma peluang tidak dapat diterjemahkan oleh Elias, ya. I think from Brazil. Ya. Dan ini pula percubaan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan ke arah pintu gol sekali lagi melalui sepakan percuma yang berjaya diselamatkan akhirnya oleh Hafizul. Ini satu cubaan yang saya fikir mudah untuk penjaga gol kerana mereka dapat membuat agakan yang sangat mudah dalam usaha mereka untuk merencanakan sesuatu. Tandukan yang cuba dilepaskan, clearance yang tidak begitu baik daripada Eric. Percubaan dia menarik jangkauan, itu dia gol. Satu kelemahan yang dilakukan tidak kata pengadil kerana dia sudah pun berada pada posisi offside saya kira sebelum melepaskan sepakan itu. Pasukan Kelantan. Okey, cuba kita lihat. Ini satu percubaan ataupun sepakan percuma, clearance yang tidak begitu sempurna, dan kita lihat bagaimana sepakan yang dilakukan oleh Wazak Haka. Memang dua pemain pasukan benar keras dilakukan. Satu lagi percubaan yang cukup menarik dan mencemaskan pintu golnya. Kita lihat bagaimana tandukan yang dilakukan oleh Traore, dan sekali lagi Hafizul pasukan Kelantan, tetapi kenapa K. Devon meletakkannya di bangku sepadan? Ini satu peluang yang cukup baik, tetapi kepantasan yang di ruang sekarang ini. Cuba cari Elioski, satu rembatan yang cukup menarik, dan masih lagi berusaha sekarang ini mencari ruang. Satu lagi lorongan yang menarik, satu peluang, tetapi dan pemain yang di bawah. Itu dia satu lagi percubaan. Bagaimana kecemerlangan yang dipamerkan oleh Hafizul hasil daripada percubaan yang cukup kencang, cukup menarik yang dilakukan sebentar tadi, dan itulah satu-satunya percubaan yang cukup kencang. Ya, minit-minit terakhir ini cukup penting untuk kedua pasukan mengekalkan konsentrasi mereka, ya. Jika tidak, kesilapan mampu untuk menghukum. Tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan percuma ini. Tinggi ke depan pintu gol, tetapi lihatlah begitu mudah saja ditanduk keluar oleh Faizal Abu Bakar, dan sekaligus untuk membuat ulasan ini jadi keputusan muktamad di Stadium Perak di Ipoh ini dalam perlawanan pertama Liga Super 2016. Perak 0, Kelantan 0.